Dan seterusnya kita akan menyaksikan sidang media yang disempurnakan oleh saudara Khairi Jamaluddin. Seperti mana yang saya telah pun muat naik tadi, pada jam 7.10 malam, Pak Lah telah pun meninggal dunia, kembali ke rahmatullah. Semua ahli-ahli keluarga beliau berada bersama dengan beliau, di sisi beliau, dan Tun Jin, isteri kepada Pak Lah, juga bersama, dan semua anak-anak, termasuk Kamal, Nori, Nadine, Nadia dan juga Nazri. Pak Lah telah meninggal dalam keadaan yang tenang, keadaan yang tenteram, dan beliau pun telah dimasukkan ke IJN awal pagi semalam. Nanti boleh rujuk kepada nyataan daripada Dr. Azmi dan juga Dr. Zani. Selain daripada itu, kita telah pun menerima banyak ucapan takziah. Ucapkan terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan mesej takziah. Saya nak umumkan juga beberapa maklumat berkenaan dengan pengebumian Datuk Tun Abdullah Badawi pada hari esok. Jadi selepas ini jenazah Tun akan dibawa ke kediaman beliau, kediaman beliau di Kuala Lumpur, dan pada esok pagi jenazah Tun Abdullah akan dibawa ke Masjid Negara, dan pada jam 11 pagi hingga jam 1 petang, 11 pagi hingga 1 petang, jenazah Tun Abdullah akan diletakkan di Dewan Solat Utama Masjid Negara untuk membolehkan penghormatan akhir diberi oleh orang awam. Dan kita harap bahawa sesiapa yang ingin memberi penghormatan terakhir kepada Pak Lah bolehlah datang ke Masjid Negara pada hari esok, bermula pada jam 11 pagi hingga 1 petang. Untuk mereka yang non-Muslim, kita minta supaya datang memakai baju yang sesuai untuk masuk ke dalam Dewan Solat Masjid. Kalau tidak, jubah akan disediakan oleh pihak Masjid Negara. Selepas Zuhur akan diadakan solat jenazah bagi Pak Lah, dan selepas solat jenazah, jenazah Pak Lah akan dikebumikan di Makam Pahlawan di Masjid Negara. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tadi abang ipar saya telah pun sempat untuk berbincang perkara ini dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang telah pun mengesahkan dan memberi kebenaran untuk jenazah Pak Lah dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara. Jadi itulah sahaja pengumuman saya dan mewakili keluarga Pak Lah buat masa ini.